Saya pun dah pahlawan juga tuan-tuan, betul? So kita melawan tuan-tuan Tak ada orang boleh pijak kepala kita, betul tuan-tuan? Ya. Dulu negeri Melaka ni ada Hang Tuah dan Hang Jebat, betul tuan-tuan? Hang Tuah dia taat kepada Sultan. Sekarang awak tak ada Sultan, so tinggal semua kita Hang Jebat dia, betul? So tuan-tuan, sebelum kita pergi pasal, saya nak cerita pasal negeri Melaka. Kenapa kita kena tawan negeri Melaka ni? Dan saya rasa pada PRN akan datang, memang kita akan tawan negeri Melaka ni tuan-tuan. Sebab kita tak nak jadi ba alif, ro waw alif, dal alif, pa. Itu apa tuan-tuan? Kita tak mau jadi. Siapa sini baru ada AP? Tak ada kat sini tuan-tuan? Tak ada Tak ada. Kalau kita jadi ba alif, ro waw alif, DAP, tu Hamdab. Hamdab tak ada kat sini tuan-tuan Hamdab original, bukan baru ada AP. Saya Hamdab original tuan-tuan. Sebab saya Hamdab original, Hamdab pecat saya tuan-tuan. Sebab kita tak mau jadi Barwa. Kita tak mau jadi Barwa tuan-tuan. So, sebelum kita cerita pasal Melaka, saya nak cerita apa yang berlaku hari ni. Hari ni tadi Presiden Donald Trump turun kapal terbang. Tadi satu jalan ni dah cerita, Ustaz pun dah cerita, Tan Sri pun dah cerita. Dia berjoget-joget tuan-tuan. Mungkin dia pun tahu sebab pemimpin negara kita hari ni kaki joget tuan-tuan. Perdana Menteri pun kaki joget. Ketua Menteri Melaka pun Tan Sri cakap ni kaki joget. Tapi negara hancur, betul tuan-tuan? Kenapa Donald Trump berjoget? Kenapa Donald Trump berjoget? Dia datang sini, pemimpin kita menjilat-jilat dia tuan-tuan. Lepas itu kita bayar dia banyak benda pula dah. Tadi baru saya baca, tuan-tuan nak tahu berapa banyak sebenarnya yang kita serahkan dan kita beli dan kita bayar kepada Amerika ni. Ini yang buat saya marah tuan-tuan. Saya rasa tuan-tuan pun marah. Trump datang sini tak sampai 24 jam dia joget-joget sekejap. Kita sign tadi perjanjian perdagangan kita yang dia komit dengan kita. Satu perenggan saja tuan-tuan, satu perkara, iaitu tarif 19%. Yang kita janji dan komit dengan dia berjela-jela tuan-tuan. Berjela-jela. Satu, kita janji nak beli kapal terbang tadi. Rabi cakap 13 biji kapal terbang. 26, sorry. 26, tak salah saya 13 atau 13 mula-mula 13 biji Boeing, 9.5 bilion US dollar. Optional lagi 9.5 bilion US dollar. So 19 bilion, 19 bilion US dollar kita kena beli. Satu. Lepas itu kita janji Malaysia committed untuk beli barang elektronik semiconductor 150 bilion US dollar tuan-tuan lagi. Nombor dua. Yang ketiga, kita kena beli dia punya gas cecair pula dah, LNG 3.4 bilion. Padahal kita pengeluar LNG, betul tuan-tuan? Apa kejatah kita nak beli gas daripada Amerika? 3.4 bilion. Cerdik ke bodoh tuan-tuan? Bodoh. 3.4 bilion. Lepas tu 200 juta barang aero angkasa beli lagi. Campur arang batu kena beli. Dan kemudian bukan itu saja, kita kena pergi melabur pula ke Amerika 70 bilion US dollar tuan-tuan. So totalnya berapa yang kita kena bayar ni? Saya totalkan tadi, lebih kurang 250 bilion US dollar. 250 bilion US dollar itu bersamaan duit kita 1 trilion. Lebih dari 1 trilion. Ini bukan menjilat saja tuan-tuan ini. Ini bukan seluar terus. Tuan-tuan marah ke tidak? Dia datang di sini sekejap, patutlah dia berjoget. Rupa-rupanya awak sign 1 trilion. Pada tarif yang dia impose kepada kita 19%, dia sendiri yang impose. Lepas tu tanya menteri-menteri kita, dia kata kalau kita tak buat macam ni rugi. Kita kena bayar 19%. Dulu saya dah terangkan. Saya nak tanya Zabrol lah, ini satu lagi.
Saya kata 19% tarif ni menguntungkan siapa? Saya cakap. Kita ekspor kat sana mereka 40 bilion. Daripada 40 bilion ni tuan-tuan tahu kebanyakannya barang apa? 40 bilion US dollar ni. Barang elektronik, semiconductor, chip tu. Chip ni dibuat oleh siapa? Kita punya syarikat ke? Dia orang punya syarikat. Ini syarikat Intel, Western Digital, Hewlett Packard. Ni syarikat siapa tuan-tuan? Syarikat Amerika. Dia datang sini pacak kilang. Dia pasang dekat sini, test, dia hantar balik negara dia. Lepas tu dia nak hantar balik negara dia, dia kena bayar tarif. Dia nak bayar tarif, dia risau, dia komplain kat kita, kita jadi pak sanggup tukang bayar kan? Bodoh ke bodoh tuan-tuan? Bodoh, segala bodoh. Ini company dia. Company kita ada, dia kata okey furniture lah, glove lah, betul. Tapi daripada awak spend 1 trilion itu, biarlah kalau saya cakap Donald Trump, awak tak payah datang lah guling-guling. Impose lah tarif WIMA berapa puluh persen pun. Tak payah saya bayar 1 trilion ini. Saya pakai duit ini, kita perkasakan kita punya syarikat furniture ke, glove ke itu. Betul. Buat apa kita nak bayar pula ini? Ini dia seronok tuan-tuan. Kawan tu joget-joget, macam Raub lah. Joget-joget, dapat pen. Jilat-jilat. Dah lah tadi kita jadi ba alif ra waw alif dal apa? Dal alif ba. Sekarang ni takkan kita nak jadi ba alif ra waw alif Amerika. Betul tak? Kita kena bayar pula. Dan 1 trilion ini banyak tuan-tuan. Kita punya saiz ekonomi tadi tu. Ustaz Zul pun tahu itu, kita dah bincang 1.7 trilion GDP kita. Saiz ekonomi kita. Satu Malaysia ini besar ekonomi kita. Campurlah tuan-tuan kerja, tuan-tuan punya gaji, tuan-tuan belanja itu, government belanja ini. Campur semua, kita kena usaha kita 1.7 trilion. Hari ini Trump datang sekejap je 1 trilion bagi. Sebab itu saya marah tuan-tuan. Ini bukan sekadar lemah, ini bodoh. Betul tak tuan-tuan? Betul. Kenapa kita buat macam ini? Apa bodohnya macam ini? Dan bila kita kena bayar ni 1 trilion ni, mana nak dapat duit ni tuan-tuan? Duit siapa ni? Duit kita lah. Sekarang hutang dah sampai sini, nak bayar beli ni semua, kena hutang lagi. Esok siapa kena bayar? So pemimpin hari ni pergi komit benda-benda Allah merepek ni, lepas tu suruh kita bayar tuan-tuan. Macam mana bang? Lepas tu penyokong dia kata terbaik. Bagus Anwar ni semua. Itu saya nak cakap tuan-tuan. Komen 20%. Sampai komen 20% banyak. Ini tak tahu berapa banyak komen lah masuk. Yang 20% ni. Walanon ni. Macam-macam. Padahal dia tak tahu. Kawan tu turun sini dia tahu dah dia nak kena main. Dia mainkan kita. Yang untung adalah syarikat mereka. Dia pasang barang dia, hantar balik negara dia. Dia komplain pada kita, kita pula dah jadi pak sanggup nak bayar semua benda-benda ini. So itulah nasib kita nanti tuan-tuan. Hutang dah sampai habis sini lah. Kerajaan Anwar Ibrahim syarikat, kerajaan sekarang ni dah kena jual aset. Tuan-tuan dengar semalam Battersea nak kena jual. Dulu kita buat projek itu. Projek itu sekarang dia nak jual pula 2 bilion pound, 12 bilion ringgit. Projek itu dulu KWSP dengan PNB buat. Sekarang jual itu bawa masuk. Nak buat apa? Tiba-tiba spend tadi Kota Madani YB cakap dengan Karkosa. Siapa bayar tuan-tuan? Kita juga bayar. Padahal saya cakap, dia tanya kita solution. Dia tanya kita pula solution tuan-tuan. Dia kata awak ni orang-orang pembangkang ni, Perikatan Nasional, orang PAS, orang Bersatu, dia kata awak Isyam Jalil bebas asyik memakak je hari-hari. Dia cakap apa solution? Saya cakap balik pada dia, kita ni pembangkang, kita ni rakyat, apa kejadah pula kita kena offer solution, betul tak? Kita bayar gaji dia, betul? Puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu. Dia lah fikir solution.
Asyik nak berterkedarah duit kita je tuan-tuan. Gaji kita bayar. Lepas tu belanja duit kita projek. Suruh kita bayar cukai semua. Tapi bila keadaan ke laut macam ni, tanya kita pula solution. Kalau nak tanya kita solution, baik kita je jadi menteri buat apa kejadah. Aku bayar kau puluh-puluh ribu. Betul tak? Inilah dia keadaan dia tuan-tuan. Kita berhutang. Benda ini tuan-tuan, hutang ni bahaya. Dasar-dasar lain, bila kita tukar kerajaan esok, kita boleh ganti. Tapi hutang kita tak boleh tukar. Kita warisi, kita kena bayar habis. Esok kalau hutang ini kita tak boleh bayar, maka kita kena pergi menunduk kepada siapa lagi tuan-tuan? Dah beratus-ratus bilion. Bukan sekadar buka seluar je kali ni. Dah kena pergi menonggeng pula dah. Secara analogi lah. Kita tak mau jadi puak-puak macam tu, betul tak? Ini analogi lah. Jangan salah interpretasi lah. Pada saya kan ada orang terasa hati pula dah. Tapi saya percaya kita kat sini bukan kaki tonggeng, betul? Sini semua tak ada kaki tonggeng lah. Kaki tonggeng tempat lain lah. So kepada siapa yang terasa kaki tonggeng tu, minta maaf banyak-banyak. Tak minta maaf. Tukar tabiat, betul tak? Kita tak nak jadi macam itu tuan-tuan. Why dalam bahasa orang putih bend over backwards? Saya cakap tonggeng tu bend over backwards. Orang itu datang sini sekejap aja, we bend over backward, bagi dia macam-macam kepada tarif yang sebenarnya itu menguntungkan syarikat-syarikat dia sendiri. Ini saya cakap tuan-tuan. Lepas itu Melaka, apa kaitan kita dengan Melaka pula? Apa kaitan itu dengan Melaka? Esok Melaka ini bergantung banyak perbelanjaan kerajaan negeri dia kepada bajet kerajaan persekutuan, betul tak sih? Kan? Esok kalau kerajaan persekutuan dah banyak belanja, kita macam mana? Dah tak ada bajet tuan-tuan. Dah tak ada bajet. Dah lah kita tunduk kepada kuasa itu. Lepas itu sekarang ini tuan-tuan, dulu saya ingat tuan-tuan pernah bagi peluang kepada satu parti yang menjadi baruah DAP. Pernah? Betul tak tuan-tuan? Kita undi dia. Sebut je. PAN, Amanah. Sini ada orang Amanah tuan-tuan? Tak ada. Mungkin ada lah kot. Duduk dia jauh kat situ. Kita dah bagi peluang kepada dia dulu tuan-tuan. Dia tak buat kerja, dia jadi baruah DAP. Lepas tu kita tendang dia, betul? Kali ni kita tak nak bagi. Dulu di peringkat negeri tuan-tuan. Sekarang ni mereka dah berkuasa di peringkat persekutuan. Dia buat dasar dan keputusan macam mana nak tax kita, macam mana nak belanjakan duit kita, dan berapa hutang yang dia nak ambil untuk kita bayar. Ini mereka ini. Kali ini esok masa PRN nanti tuan-tuan, tuan-tuan nak undikan baruah DAP ni tuan-tuan? Orang Melaka tak nak jadi baruah, betul? Siapa yang undi PH Amdap ini adalah baruah DAP. Setuju ke tidak? Saya cakap dekat sini, orang Amanah ke orang Amdap ke nak marah-marah lah. Kita ni darah pahlawan. Betul tak? Kita bukan baruah. Kita tak nak jadi baruah Amerika, kita tak nak jadi baruah DAP. So kali ini masa PRN ini tuan-tuan, kita tendang mereka. Macam Tan Sri cakap tadi, kita humban mereka ini ke Selat Melaka, betul tuan-tuan? Humban jauh-jauh sampai ke seberang tu. Dekat-dekat kan dia berenang boleh. Kita humban. Betul. Kita humban jauh-jauh tuan-tuan. Sebab kalau tidak tak boleh. Mereka ambil hutang habis kita tuan-tuan. Mereka belanja duit kita. Lepas tu bila mereka berkuasa, bukan sekadar di peringkat persekutuan, di peringkat negeri mereka buat murah. Ini belum cerita pasal arak. Arak itu hari tiba-tiba bila kita bising, bila PAS menyuarakan benda ini, lepas itu tiba-tiba Anwar Ibrahim kata tak boleh apa ni, hidang arak dalam sekolah. Tiba-tiba lepas itu Lim Guan Eng di AP pula petik sikit aja, tiba-tiba pula dah keputusan kabinet kata boleh pula dah. Macam mana ni tuan-tuan? Di AP kan dia boleh override Perdana Menteri punya cakap. Perdana Menteri tak setuju arak tidak boleh dihidang dalam sekolah. Esok lepas tu keputusan kabinet dia kata mengikut apa perkeliling sedia ada lah apa benda. So dia tak cakap secara terus terang, kita pun bacalah perkeliling sedia ada. Sebenarnya kalau ikut artikel Malaysia Kini, dah perkeliling itu dah boleh dah pula hidang di sekolah apa Cina yang disewakan ke macam mana lah ada, tapi boleh lah.
dalam keadaan-keadaan tertentu. So kalau tidak sebelum itu ikut kenyataan daripada kerajaan kata semua tak boleh. Ini boleh pula. Sebab apa? Kawan tu berdehem sikit. Bila dia berdehem sikit terpaksa menunduk lah. Amanah pun lah, amanah lagi lah macam Amdab terpaksa mengikut. Menunduk sajalah kita ni tuan-tuan. Itu yang menjadi masalah. Dan kalau mereka buat ura ni, itu hari di kampung Sungai Baru, tuan-tuan pun tahu macam mana pula developer tu boleh dapat geran. Dengan geran itu dia dapat perintah mahkamah. Perintah mahkamah dihalaunya orang kita. Walaupun tidak semua yang bersetuju. Orang-orang itu kata dalam borang tu cuma ada 2-3 petak aja bersetuju atau bersetuju bersetuju dengan protes ke apa, macam tu lah lebih kurang. Tak ada petak untuk tidak bersetuju. Dia pun sign kalau pampasan tu pergi ambil dekat amanah raya ke apa, siapa yang tidak bersetuju dan sebagainya lah. Lebih kurang begitu. Sampai Istana Negeri Selangor terpaksa buat kenyataan berkenaan dengan ini. Dan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Puang kata ini tanah Malay Agriculture Settlement. Kena-kena dengan Rizab Melayu, sepatutnya geran itu tidak boleh ditransfer. Macam mana pula pampasan ini belum selesai lagi tuan-tuan, geran dah ada kena halau. Itu tanpa ura. Ura ni siapa bawa tuan-tuan? Kalau ura ini lepas, lagi teruk dah. Lagi teruk, habis di Melaka ni banyak bangunan lama betul. Kalau ura ini tuan-tuan lepas di Selangor, di Melaka ini habis dirobek tuan-tuan, kita nak pergi mana? Itu ura bila mereka ini berkuasa. Belum kita cerita persepadanan semula. Bila kita hilang kuasa politik, kita habis kuasa ekonomi. Macam Tan Sri cakap, bila kita hilang terus kuasa ekonomi, kuasa politik kita habislah. Tak ada apa lagi dah. Bila mereka buat persepadanan semula tuan-tuan, kalau ikut formula dia itu, macam saya pernah cakap dulu, di Selangor daripada 22 kursi mungkin jadi 40-50 kursi. Di Pulau Pinang daripada berapa belas kursi jadi 20-30 kursi. Tempat-tempat kita di Melaka ini 5 kursi, Kota Melaka pecah 2, dia dapat 1 lagi kursi. Di Terengganu mungkinlah daripada 8 dapat 1-2 kursi, dapatlah 10 kursi. Tapi di Pulau Pinang, di Selangor berpuluh-puluh kursi. Kalau dia pecah macam itu tuan-tuan, maka kalau orang Melayu sokong Perikatan Nasional 90%, 100% pun, ada kemungkinan kita tak boleh jadi kerajaan. Saya tengok sebab sentimen ni banyak against mereka. Dia tahu itu. So kita kaji tuan-tuan. Apakah faktor atau formula untuk mereka menang pilihan raya? Tuan-tuan rasa kalau dengan sentimen, dengan sokongan rakyat, mereka boleh menang tak pilihan raya ni tuan-tuan? Tak boleh. Di Sabah kita tahu sentimen macam-macam pada mereka. Dia tahu dia tak boleh menang. So mereka akan buat dua perkara. Satu, mereka akan buat, dia akan tabur. Tabur. Dia akan tabur. Nombor satu. Ini yang kita kena hadap. Kita kena lawan. Nombor dua tuan-tuan, start daripada tahun depan 2026, mereka boleh mula buat kajian untuk persepadanan semula. Dia tahu kalau dalam keadaan ini dia tak boleh menang, dia akan cuba buat persepadanan semula. Dan dengan 2/3 yang dia ada, Anwar Ibrahim ada dalam parlimen, tuan-tuan rasa dia boleh dapat? Boleh. Sebab itu kita tak boleh benar tuan-tuan. Sebelum dia buat begitu, setiap kali PRK dan setiap kali PRN, kita kena kalahkan mereka-mereka ini tuan-tuan. Kalau kita tak kalahkan mereka bermula di Sabah ini, mereka akan jadi lagi lajak, lagi banyak ambil hutang, dan mereka akan buat apa yang saya cakap tadi. Dan apalah nasib yang jadi pada kita apabila perkara ini berlaku. Mereka ini tuan-tuan, ini yang dia tahu. Dulu Anwar Ibrahim janji, bila dia jadi kerajaan macam-macam dia janjilah. Nak tolak rasuah lah, kronisme lah, nepotisme. Tapi bila dia jadi Perdana Menteri, tuan-tuan rasa dia buat apa benda-benda ni semua? Dia tak buat. Dia tahu dia tak boleh dapat second term kalau dia tak buat benda-benda yang tadi. Benda-benda, apa orang kata, persepadanan semula dan benda itu tadi. Dia tahu. So dia akan buat tuan-tuan. So kita kena lawan mereka. Ini semua orang-orang jahat tuan-tuan. Saya nak quote lah sebelum saya akhiri tuan-tuan.
quotation daripada orang kata dulu, oh PAS tak boleh jadi apa kerajaan, dia kata sebab ni Islamik lah apa nanti orang ni. Saya kata ada satu negara di dunia ni, Turki Recep Tayyip Erdogan, dia punya politik itu adalah incline kepada Islamik punya teaching. Tengok Turki, okey aja. Apasal pula PAS tak boleh memimpin negara? Boleh ke tidak, tuan-tuan? Boleh. Saya dah cakap PAS adalah parti yang paling kurang sekali korupsi. Setuju ke tidak? Setuju. Lepas tu saya cadang PAS jadi Perdana Menteri. Orang satu jangan ambil hati lah. PAS jadi Perdana Menteri, setuju ke tidak? Setuju. Bincang dulu. Bincang dulu. Tak apalah, awak bincang lah. Saya bebas, saya boleh cakap lah. Sebagai bebas, kalau awak dalam bersatu, dalam PAS, awak tak boleh cakap. Saya bebas. Saya bebas bercakap. So, sebagai bebas, kebanyakan rakyat, saya cakap saya nak PAS jadi Perdana Menteri. Setuju ke tidak, tuan-tuan? Okey.